Alright, good morning. So ni adalah hari kedua aku dekat Hat Nyai. Aku dah siap-siap sebelum korang tengok. Okay, ini adalah outfit aku untuk hari ni. Alright, so aku decide nak pakai baju yang sleeveless ni sebab aku memang selesa pakai sleeveless. Okay, kalau korang berminat, kita promote sikit. Okay, sebenarnya ni semua baju ni aku beli dekat TikTok. Okay, baju dengan seluar. So kalau korang berminat, kalau korang suka pakai macam aku ni, memang smart bagi aku smart pakai memang style lah. Okay, so korang boleh beli dekat TikTok. Okay, aku letak link dekat bawah. Okay, dekat description tu korang tengok lah. Alright, ini seluar jenis baggy. Korang tengok. Macam cantik Lepas tu seluar baggy korang pakai dengan baju yang tight macam ni, yang kecil macam ni. Memang style. Serius, style gila. And okay, ini adalah hari ni adalah hari kedua aku dekat Hat Nyai. And hari ni kita orang decide, aku sekeluarga lah decide nak pergi mana aku pun lupa lah. Nanti aku buat list lah. Okay, aku buat list kat sini, aku lupa. Yang pasti yang aku ingat, kita orang nak pergi tengok gajah. Yang tu yang aku ingat. Kita tengok macam mana vlog untuk hari kedua ni. So stay tune. Okay, so kita orang dah siap. Let's go. Kita orang nak pergi breakfast dulu. Okay, and then baru pergi kat lain lah. Nasi komok pun ada di sini. Nasi daging tak apa. Nasi kabu. Kabu lah. Nak nasi kabu. Dua Dok beras siam memang betul. Memang style dia. Ayam. Dok dia letak. Ni mana nasi kabu tu? Okay, terima kasih. Sedaging. Sedaging macam okey. Macam ikan. Okay, kita try nasi kerabu original dari Thailand. Kita kacau gaul-gaul je. Macam mana, sedap tak? Si daging nasi kerabu, sedap. Ni kakak makan? Pulut. Pulut ayam. Ayam ke roti? Roti telur.
Bawa balik. Tak akan ya? Daya. Dah. Okay, aku nak try dim sum. Yang ni macam fish cake eh. Wrap salted egg. Wow. Macam ni dari dim sum. Alright, so kita orang dah settle makan. And yeah, it was pretty good. Sedap lah. Sekabu dia lebih kurang lah. So yang makan dekat Malaysia, boleh lah, boleh kita terima. Memang sedap. So yeah, jom kita pergi ke next destination. So sekarang ni aku berada dekat Big C, Pasaraya Big C. Dia macam giant je dalam ni. Okay, aku nak masuk Watson dekat Thai. Kita tengok macam mana. A few inches later. Okay, tadi aku pergi masuk Watson. Okay, Watson dia kecil je, tak macam dekat kita kat Malaysia. Memang kecil gila. Adik ambil gambar. Adik ambil ni. Muka Umi separuh je. Sebaik ada. So tadi aku masuk Watson. Watson tu dia kecil je. Dia tak macam dekat Malaysia. Kat Malaysia kan besar-besar Watson kan. Kat sini kecil je. Tapi barang dia tak banyak lah. So dia kurang menarik lah. Dia tak macam Watson kita. Kalau Watson kita tu macam-macam ada kan. Kat sini dia kurang sikit lah. DIY pun ada dekat Thailand yang ni brand Malaysia, international. Hebat-hebat. Kita nak pergi kafe jap, ni minum. Lepas tu petang nanti baru pergi tengok gajah. Okay, sekarang ni kita orang pergi ke Chevy Cafe. Okay. So orang kata kafe ni cantik Tengok memang cantik pun. Dari luar dia memang cantik. Okay, aku nak try soya daripada Thailand. So aku nak masuk dalam dia. Bingsu dengan cake, chocolate cake. Thank you. Ini apa ni? Tiramisu yang mana? Ini tiramisu. So kita try dulu. Tiramisu bingsu kan? Thank you. Sampai ke truffle. Hai.
Okay, yang ni tiramisu. Sedap gila tu. Dia tak manis sangat. Sedap. Ini dia coklat cake kan? Makan tempat saya tak sana. Kakak, tak makan lah. Apa? Tadi lah. Ada di bawah. Ada dua tempat. Enak. Oh, ada bermain TV. Ui, apa ni? Adik, tengok sini adik. Cantik ke tu? Cantik ke macam tu? Oh, tak cantik. Tak cantik. Cantik dek, cantik dek. Buat kembang hidung. Peli dia. Senyum sikit. Tu hidung kembang. Hidung kembang. Okay, kita orang dah sampai dekat ni, apa? Gajah ni. So, kita nak masuk dalam. Tu entrance dia macam tu. Oh, entrance over here. Sini cantik. Pergi masuk, pergi masuk. Go, go. Ayah. Nama dia Chang Puat Camp. Okay. Chang Puat Camp. Hanyai. Okay, kita ambil gambar dulu kat sini. Panas. Sis, panas gila. Welcome to Chang Puat Camp, Hanyai, Thailand. Okay, dalam ni kalau nak masuk, mahal weh, mahal gila. Dalam RM100 Malaysia untuk seorang. Okay, kalau nak tengok gajah tu, dia kalau nak masuk kat sini dia free je lah. Okay, free entrance. Cuma nak tengok gajah tu dia dalam RM100 Malaysia. Nak bagi makan. Oh, bagi makan je. Kalau bagi makan boleh untuk gajah. Jom. Jom. Kalau untuk bagi makan tu murah sikit lah. Nak banding dengan masuk nak tengok gajah tu mahal. Tunjuk sikit. Kak, berapa ni? Sebakul berapa nak jual? 100 baht. 100 baht. 100 baht. So sekarang ni aku nak pergi bagi makan gajah. Let's go. Weh, hujan weh. Hujan pula. Lebat pula hujan ni.
Mana? Ui, elephant. Ada elephant. Tak nampak. Elephant. Oh, elephant. Dia joget. Dia tengah joget. Okay, dah settle. Okay, so kejap je lah kita orang duduk sini. Bagi makan dah. Yolah. So dah sampai dekat restoran ni. Macam ada apa river. Bukan river, apa lake. Tasik. Nampak tak? Alright, so jom kita masuk dalam. Cantik tu. Ada tempat makan dia. Oh, semua duduk. Semua sila. Oh, situ je berlubang. Situ tak tahu. Oh, dia berlubang ni. Goyang-goyang sikit. Oh, pasal ada ikan tu, ikan. Ada ulat tak? Ada ulat kan? Mana ada ulat? Okay, ni menu dia. Dessert. Fries. Ni harga dia lah. Mana ingat? Oh, dia bagi tom yum. Ke tom yum? Tom yum. Air dah sampai. Air tepikai. Kita main cedok Air ni main cedok.
Ui, banyak gila. Ganti ikan ni. Ikan nak mana? Watermelon. Sebab budak ni dia boleh makan telur dengan ni je. Lain tak ada pecah. Pecah lagi pecah. Alright, so kita orang dah settle makan. Tak habis tu makan. Kita orang bungkus pula. Tapi serius, murah gila. Makan kat sini, kita orang order banyak gila. Dalam 300 lebih je. 380 tak sampai 400 weh. Murah gila. 380 360 je. 360. Sini. So memang murah. Memang puas hati lah. Sedap. Sedap pun sedap. Dalam Kawir tu mahal. Kalau makan kat Malaysia, kalau banyak tu dalam 400 lebih. Sini 300 je. Tak kenyang pun. Tak kenyang pun. Sini memang kenyang gila. Siap bungkus lagi. So, ya, aku recommend lah makan kat sini, okay? Dia nama tempat dia ni. Nama tempat dia tu, nampak tak? Hanging Lake Noodle Ku Tao. So, aku recommend lah makan sini. Tempat pun cantik. Murah pun murah. So, korang boleh try. Sedap Ni, sayang. So plan kita orang lepas ni balik solat dulu, nak solat apa. Lepas tu kita orang decide nak pergi Central Hat Nyai pula. Sebab semalam kita orang pergi tak puas hati. Kita jumpa lagi nanti, okay? Okay, dah sampai rumah. Penat. Kita orang solat, mandi, solat. Lepas tu kita keluar pula pergi Hat Nyai Central Hat Nyai. Central Hat Nyai. Central Hat Nyai. So, kita jumpa lagi, okay? Lepas ni. Okay, so malam ni aku pergi 7E. Kat ni aku nak try, aku nak tengok ada apa dekat 7E sini. Yang pasti aku nak try itulah air dia. So ya, kita tengok dalam. Roti susu. Popcorn, chicken popcorn. Ini spicy. Dia ada serbuk dan chicken fingers.
Ni ada mau. Ada. Ni grey salmon. Boleh cakap Melayu kan? Ya. Boleh. Ni orang Muslim boleh makan? Boleh. Boleh, yang ni boleh? Ya. Okey. Terima kasih. Baik. So ya, aku ambil salad ni. Ni this is for my mom. So aku tanya staff tadi, dia cakap boleh. Mak, good news. Staff tu kata boleh. Staff tu pakai tudung. Saya tanya dia, Muslim boleh makan ke? Mana tu boleh. Ni steak. Alah guys, air. Aku nak minum air tu tak ada. Barang yang kita beli tadi. Kita ada burger. Dan ni burger ayam dengan burger daging. Total tadi dalam 70 lah. 80 ringgit. Lepas tu ni burger juga. Oh memang sedap. Ini sedap gila. Ayam. Ni aku nak try. Aku tak pernah try lagi ayam ni. Lepas tu dia ada serbuk ni. Nanti kita shake. Okay. So dia ada beli roti butter. Dia macam roti susu tu tapi dia butter. And my favourite salad. Tapi tak pernah try lagi lah salad ni. Daripada 7-Eleven. Dekat Malaysia tak ada. Ni salad grilled salmon. Lepas tu ni dia macam yang biasa Chinese suka makan tu. Tapi yang ni apa tadi? Konjac. Dia boleh makan dengan nasi, mi. Dia boleh makan macam tu. Lepas tu air. Aku nak try air matcha latte dia. Tengok sedap ke tak. Lepas tu yang ni yang mak aku punya. Oishi lah macam biasa lah. Lepas tu dia beli Thai tea daripada 7-Eleven. So that's it. And aku nak try makan pula. Kita makan pula. Dia makan burger ayam. Grilled chicken. Kita makan ayam ni. Ayam yang ada serbuk ni. Okay. Merah tu. Okay, atas bat. Not bad lah. Dia pedas-pedas masam-masam macam tu. Macam tom yum. Tapi tak rasa tom yum lah. Tapi dia masam-masam. Okay. Nak makan grilled chicken pula burger. Nak try salad pula. Okay, tu salmon dia. Boleh lah. Habis cheeseburger. Lembut gila. Tu dia. Roti.
Nak try matcha latte. Dia kurang manis tu okey dah okey. Dia macam matcha dia tu kurang. Lepas tu dia macam pelik sikit rasa dia. Tak lah. No. Tak recommend lah. Kita nak try ni pula. Apa ni? Double chicken cheeseburger. Tahu bila ada benda ni. Aisyah tak pandai susun lah kalau tak suka tempat. Pakai suang. Okay, aku nak try roti ni pula. Okay, roti ni dia panggil Barban. Dia macam roti susu punya tu. Sedap. Mangga buat apa tu? Dia makan tu. Anda. Oh. Jadi ambil. Menarik ke? Lain daripada lain. Oh ya.